Okey, di sinilah tempat kita bermalam pada malam ni. Okey, di sinilah bilik kita. 2209. Okey, sebenarnya petang tadi kita orang dah naik. Okey, bilik dia kecil je. Okey. Gini. Itu TV dia. Oh, betul. Lepas tu ini tempat mandi dia. Kecil je. Okey guys, selamat pagi. Okey, hari ni kita orang tadi semalam kita orang bertugas kat sini ya. Bertugas di bus MNS. Okey, hari ni kita bertugas kat sini bersama ini dengan ini. Panggil burung-burung hijrah semua. Okey, ini pembuatan daripada orang asli di Sungai Dua. Apa mana orang dia? Itu orang dia. Okey, sahabat-sahabat, kita nak try buat demo buat burung. Ini burung dipanggil burung botak sebab dia tak ada buluh. Dia buat menggunakan daun mengkuang. Okey, ini daun mengkuang. Okey, tapi burung ni tapi bukan saya yang buat lah Yang buat akan membuat demo. Ini. Okey, nama dia Anissa. Okey. Sekejap lagi kita tengok macam mana Anissa buat burung botak menggunakan daun mengkuang. Okey. Tunggu. Jangan ke mana-mana. Okey. Anissa kata dia nak menggunakan berapa daun? 2. Okey, 2 daun untuk buat burung Ya. Kita tunggu dan lihat Okey, sekarang kita dah buat proses untuk lembutkan dia. Kalau tak yang ni dia agak keras. Sekarang kita cara dia nak lembutkan dia, kita kena urut dengan gunting ke pisau ke. Betul. Yang tajam-tajam buang dulu ya, yang tajam-tajam buang. Kalau rasa nak buang. Okey, kita potong 2. Taklah banyak nanti. Okey, macam itu. Panjang ni boleh? Ya, boleh. Boleh dah tu. Panjang sangat tak? Panjang Okey lah tu. Boleh dah. Asam gelagu. Okey. Sekarang
Kamu buat macam ni. Okey. Okey. Kedua, ambillah daun-daun. Lepas tu masuk. Masuk. Dah betul kan? Yang belakang ni, yang masuk tadi, dipusingkan. Pusing bawah. Pusing bawah satu je, satu daun je. Lepas tu pusing ke atas pula. Ini semua melekat-lekat kau ni. Pusing ke atas. Depan ni. Lepas tu pusing macam ni. Buat macam ni. Pusing ke bawah. Dah lepas. Letakkan situ je. Situ je. Ya. Ya, pegang. Lepas tu daun ni. Buat kemaskan. Tarik lagi, tarik. Pelan-pelan. Takut nanti kan putus. Tarik lagi. Slow-slow. Jadi badan dia. Aku tak sempat nak belajar, dah siap. Cepatnya. Dah jadi. Dah ke? Dia jadi badan dia dah. Kena kemaslah lagi betul-betul. Buat lagi. Macam mana dia boleh jadi? Okey, kepala tak ada. Kepala belum lagi. Oh, okey. Belum siap kan? Belum siap lagi. Semua badan je. Kan dah jadi badan. Boleh. Ni kena potong sikit. Kena potong. Ni. Yang ni. Kena potong sikit. Pakai gunting ke apa ke boleh juga. Potong buat kepala? Tak. Nak masukkan ni takut nanti tak jadi kepala. Tak bentuk. Nanti tak jumpa kepala dah. Burung tak ada kepala pula. Sebelah pun macam tu, sama juga. Sebelah pun macam tu. Mana nak potong dia? Masuk je. Sebelah pun macam tu, masuk je. Kan dah jadi. Buatlah lubangnya besar. Lepas tu daun ni masuk kat sini. Sebelah pun macam tu. Masuk sini. Lepas tu yang ni buat macam ni. Sebelah pun macam tu. Lepas tu dah jadi kan. Macam ni. Buat lagi macam ni. Lepas tu yang ini naik ke atas. Tu letak ke bawah sini. Sebelah pun macam tu juga. Masuk sini. Lepas tu pas tutup macam ni. Kena jadi kepala. Rupanya saya ketinggalan. Kejap. Okey. Dah. Tu kat sini, masuk sini. Okey. Terus. Buat je. Terus je. Tu ini masuk sini. Masuk sini. Lepas tu ini masuk sini. Sini. Yang ni, daun ni tadi masuk ke sini. Masuk sini tadi. Masuk sini, tarik. Kalau sangat orang ni nak buat kau. Lepas ni, di sebelah ni masuk juga. Kan dah siap. Kan dah siap. Dah jadi. Dah siap. Okey. Itu saja. Yang ini baru nak belajar. Jadi ke? Yang ni? Tak. Mana tengok? Tak boleh masuk bukunya. sini. Tengok. Hai. Yang ni kak? Yang ni masuk sini. Okey. Okey. Dah nampak ada bentuk dia. Kepala dia, ada kepak dia.
Dan ini ekor dia. Cemen. Dan dek. Sekarang di ruang tengah belajar lagi. Di situ. Oke, sekarang ramai yang tengah. Yang tadi kita buat burung, sekarang sedang buat ketam. Itu ketam. Kasih bye-bye dulu. Mau masuk. Saya orang Sabah. Nah, mau masuk YouTube ini. Nah, yang ini cigu kita ini nah. Ini cigu yang kedua, yang itu cigu yang ketiga. Nah. Oke, sekarang semua tengah. Yang ini buat burung. Hah? Burung. Nah, ini tengah buat burung. Yang sini tengah buat ketam. Mana ketam tidak jadi? Mana orang Sandakan, boy? Mana? Yang ini orang mana? Oh, Kelate. Saya kita nih. Nah, apa? Ini mana? Kelate juga. Otak sudah confused. Itulah jadi dia. Dia kepanasan itu. Sebab itulah dia. Oh, sorry. Kepala jadi pening sekejap. Oh, macam ni lah. Ke dalam. Oh, belah ke bawah. Yang ini tadi baru belajar tadi sudah jadi cikgu. Okey, sekarang naik atas. Yang ini pemerhati. Oke, geng. Itu ada peserta daripada Korea. Kawan-kawan. Mereka dia nak belajar buat burung. Korea. Korea. Salah. Dia daripada Jepun. Kita lagi belajar buat burung. Nanti kalau balik Jepun, salam Nobita. Ini orang ni. Oke. Wih, apa dia cakap tu? Jadi kita taruh saja, ego kita dekat situ. Dan yang bertanggung jawab meracuni dia di sini. Hai. Saya dari Pahang. Gila yang racun si, nama dia Mami, bukan Mami makan mie. Dan juga tanpa juga sifu kita yang buat ketam tak siap-siap lagi. Aduh, mana kita mau basket? Nah, apa benda ni? Oke, selesai. Oke. So sekarang pun program kita dah selesai. Nampak dah pukul 2:30 dah. So kita sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di YouTube channel Sentra Bom.